sebaiknya kalau kita tengok kata Imam Ghazali, kau nampak orang kafir, kau doakan supaya dia masuk Islam. Itu lagi baik. Kita nampak di muka orang kafir, hati kita menghadap, ya Allah, kau masukkanlah hidayat supaya dia masuk Islam. Itu lagi baik. Dia dua benda ni kadang-kadang dia orang keliru. Ya. Menyatakan kekafiran dengan menentukan syurga neraka itu beza. Ya. Kita tak boleh menentukan syurga atau neraka. Wah, ni ahli syurga, ni ahli neraka. Tak boleh. Kecuali orang yang Tuhan tentu. Ada pun menyatakan ya sifat yang ada sekarang. Dia kafir, kena kata kafir lah. Dia mukmin, kena kata mukmin lah. Man kafara mu'minan faqad kafar, wa man lam yukaffir kafira faqad kafar. Siapa yang kafirkan orang beriman, kafir terbalik kat dia balik. Dan siapa yang tak kafirkan orang kafir, kafir itu juga. Dia kafir kena kata kafir. Yang tak boleh itu syurga. Oh, ni ahli syurga. Syurga kita tak tahu kan. Kadang-kadang nampak dia hebat, ujung dia terbalik balik. Dan itu sebaliknya. Kadang-kadang tengok dahsyat, tapi akhir dia berpusing cantik. Tu. Ada pun syurga, kita tak boleh nak tentukan sekarang. Itu bukan kita punya hak. Sehingga orang yang beriman tadi, kalau dia mati dalam keadaan dahsyat dosa pun, kita serah kepada Allah Ta'ala. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut wa lam yatub min zambihi. Orang beriman dia mati tapi nampak banyak dosa-dosa dia tak bertobat. Ya, maka fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusan dia serah kepada Allah Ta'ala. Insya azab wa insya ghafar. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh azab, itu keadilan dia. Kalau dia nak ampun, itu kemurahan dia. Itu bukan urusan kita lagi lah. Ya. Ada pun menentukan di hidup-hidup, ni ada syurga. Ni ada itu tak tentu sebab dia boleh berpusing. Jadi dia kata, kita kafir. Ni orang ni kafir. Jangan tu kata dia kafir. Mana tahu dia masuk Islam? Kan? Kita pun cakap, dia tu boleh kata awak Islam. Mana tahu nak mati awak kafir? Itu benung pula dia kan. Dia letak dua benda. Ya. Habis.